Okey bang, macam saya cakap tadi kan, kita punya stok generator dah memang full. Ada lebih kurang 26 jenis daripada 1000 watt sampailah ke 5000 watt. Okey, kalau abang tengok dekat sini bang memang kalau abang datang dekat Wanes Bukit Jalil Taman LTT, abang memang puas hati. Sebab apa? Abang banyak pilihan. Jarang kedai nak apa tu orang cakap stok macam ni punya banyak generator. Sebab kos dekat sini pun dah berapa bang dah menelan kos yang banyak untuk kita punya orang kata apa tu stok kan. Alright, kita mula daripada sini bang. Kita mula daripada yang jarang-jarang kedai nak simpan, iaitu ini adalah model Victa SWG 102A. Yang ini kita panggil dia sebagai welding generator. Yang mana cari welding generator yang ini ada stok dekat kita punya kedai. Okey, untuk video penuh ataupun apa tu orang cakap dia punya review penuh, harga, dia punya spek apa semua, abang kena masuk dekat TikTok saya, Aman Machinery. Dekat sana kita cerita dia punya detail. Untuk review saya buat dekat TikTok. Okey, untuk kita tunjuk-tunjuk dia punya barang ni ataupun kita expose dia punya apa yang kita ada, saya masuk kat YouTube sebab YouTube boleh panjang. Okey, kedua dekat atas dia kita ada GW3800E electric starter ataupun key start keluaran daripada Ogawa. Yang ini 3000 watt. Lepas tu kita ada yang normal generator yang 2000 watt dengan 3000 watt, brand daripada Eurox, engine 7 horsepower. Dekat sini kita ada pasar malam lah. Kalau untuk barisan atas ni rata-rata untuk pasar malam. Yang ini GW1800. Yang ini ada Eurox Gold. Yang ini model EGI 300M. Yang ini model yang ini 3000 watt tak silap saya. Lepas tu kita ada inverter, open inverter EGI 3800M. Kita ada Tokuden TKG 1500i 105cc. Yang ini paling ringan yang tengah-tengah tu. Lepas tu kita ada two stroke engine lah. Okey, kalau kita pergi ke barisan kedua, kita ada Tokuden Shine Ray, iaitu inverter generator 5000 watt. Yang ini banyak dah terkenal lah. Yang ini banyak dah pakai dah beli dah pun dengan kita. Yang ini inverter silent generator 5500 watt, maximum capacity, model SR6500ISE yang menggunakan app start, yang menggunakan apps control. Cuma ada dekat model ni. Harga dalam 4000 lebih. Okey. Yang belah sini pula kita ada GW2500. Yang ini 2000 watt. Yang ini manual starter keluaran daripada Ogawa. Yang ini kita ada Benma EC250CX. Yang ini pun normal generator. Yang ini harga pun bawah 800, bawah 900 macam tu je, yang murah-murah lah. Alright, yang ini kita ada Eurox, keluaran daripada Eurox Gold juga sama, cuma yang ini model EGI 4500M, inverter, open inverter. Alright, open inverter. Okey, dekat kita punya kedai bang, macam-macam model ada. Daripada harga orang cakap harga Marhain sampai harga T20 pun ada, tergantung abang punya bajet. Dia bukan yang paling penting bang Untuk generator ni dia bukan bajet yang terlalu penting. Yang paling penting adalah sesuai dengan penggunaan. Banyak kali saya ingatkan, sesuai dengan penggunaan itu yang lebih penting. Kita tak boleh terlalu ikutkan bajet kita. Kalau barang tak boleh support, kita keluar bajet walaupun sedikit, mesin akan kong. Alright, mesin akan kong. Contoh, andai kata, selalu saya ingatkan, andai kata abang punya barang 1000 watt, tapi abang nak pakai generator yang 750 watt, tak boleh. Alright, sebab kiraan tak sama. Andai kata abang beli normal generator dengan inverter, okey, dia punya pengiraan elektrik, arus elektrik yang keluar ataupun yang nak disupport tu tak sama kiraan. Untuk normal generator ni, dia memang ada setengah customer ataupun brother-brother saya yang berniaga ni, dia jenis yang okey bang, saya tak kisah bunyi, yang penting harga saya tak nak terlalu mahal. Contoh macam abang beli 1000 watt, tapi abang nak pakai barang untuk 1000 watt, tak boleh bang jangka, bukan tak boleh, memang tak boleh lah, bukan tak boleh ke apa, memang tak boleh. Sebab apa? Jangka hayat enjin abang jadi pendek. Alright, jadi pendek. Rata-rata orang yang dah pakai generator tahulah kenapa enjin cepat buat hal, enjin cepat rosak, enjin cepat bergegar kan, enjin senang mati-mati. Itu semua ada punca dan sebab bang brand tidak, untuk tahun 2025 ni, brand bukan menjadi keutamaan utama. Alright, yang penting kita tahu barang yang kita nak pakai berapa watt, enjin yang kita nak support berapa watt. Itu yang paling penting. Okey, untuk row ketiga yang satu sini dah sold.
Alright, kita tunjuk yang 3 biji ada dekat sini dulu. Okey, yang ini Euro X Gold juga, inverter silent generator model JI6502. Yang ini ada push start button, dan juga remote start. Okey, yang ini brand daripada Euro X. Yang ini biasa geng-geng kopi lah. Antara dua ni biasa geng-geng kopi, sebab mesin kopi tu memang watt yang tinggi. Jadi diorang perlukan satu inverter dengan power watt yang tinggi. Alright, yang ini pun 5500 watt dia punya maximum capacity. Cuma yang ini dia punya berat 41 kilo, memang agak berat sedikit. Okey, atas dia pula kita ada isi 4000i. Yang ini pun inverter silent generator, keluaran daripada Benma. Dia punya maximum output 3800 watt 3800 watt dengan 43 kilo sahaja dia punya berat. Boleh dikatakan berat untuk saiz 3800, cuma semakin besar dia punya enjin, semakin lama dia punya running time. Itu yang abang kena tahu. Okey, next kita pergi ke MGX 4502E, inverter silent generator juga. Yang ini 4000 watt, keluaran daripada Mustache Motor. Okey, yang ini dia punya berat lebih kurang dalam 34 ke 36 kilo sahaja. Okey, kita pergi ke row terakhir. Row terakhir ni kita ada yang paling bawah, iaitu diesel silent generator ataupun soundproof generator. Keluaran daripada Euro X juga, model TDH6508. Okey, kalau abang tengok dekat sini, abang boleh nampak dia punya interface macam ni lah. Dia juga menggunakan push start ataupun key start. Lepas tu dia ada bagi satu industry socket, ada satu 3-pin plug, normal 3-pin plug. Okey, dia punya indicator macam ni. Cuma yang jadi masalah dia punya beban berat ni je. Berat dia 200 kilo. Okey, berat dia 200 kilo lebih lah untuk model ni. Tapi kalau abang berminat untuk dapatkan model diesel generator macam ni, abang boleh PM saya, ataupun abang boleh pergi ke TikTok saya untuk PM saya pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh buat penghantaran untuk orang-orang ataupun abang-abang yang berada di kawasan KL dan Selangor saja. Kalau untuk penghantaran luar, kita kena fikirkan lori ke macam mana ke, boleh, tak ada masalah. Yang penting abang roja je. InsyaAllah kita boleh bagi harga yang terbaik. Okey, next kita ada Mustache Motor frame inverter generator. Yang ini pun open inverter, yang ini pun open inverter. Okey, perbezaan open inverter normal generator untuk customer ataupun brother-brother saya yang dah lama mungkin dah faham dengan penjelasan saya. Cuma yang baru ni saya ulang lagi sekali, saya ingatkan. Okey, untuk open inverter ni dengan inverter silent generator ni, dia punya function lebih kurang. Cuma perbezaan dari segi bunyi sahaja. Okey, perbezaan daripada segi bunyi. Yang open inverter ni untuk cara kiraan dia sama macam inverter kali dengan 3. Cuma dia punya bunyi agak bising berbanding dengan silent inverter, dan juga beban memang berbeza dengan silent inverter lah. Yang ini mungkin agak berat sedikit, yang inverter silent ringan sedikit. Kedua-duanya inverter, cuma bezanya satu yang silent, satu yang open. Open ni jenis dia bunyi normal macam normal generator, cuma dia punya running system menggunakan inverter punya sistem. Okey, next belah atas, yang ini antara yang famous, yang paling banyak kita jual. Cuma yang ini yang paling baru yang kita bawa masuk. Yang ini model DZ4000i Pro, keluaran daripada Ogawa. Abang boleh tengok interface daripada depan, semua boleh dikatakan hampir sama. Kalau abang tengok inverter interface yang ini atau yang ini atau yang ini, boleh dikatakan semuanya hampir sama. Cuma perbezaan antara tiga ni, yang jenis tengah-tengah Mustache Motor ni yang ada push start. Untuk capacity pula, kedua-duanya lebih kurang sama, boleh support sehingga 3500 watt. Yang ini kita pakai manual starter, yang ini kita boleh pakai push start button, yang ini kita boleh pakai manual starter. Untuk perbezaan harga pula boleh dikatakan hampir sama saja. Tapi ketiga-tiga brand ni apa tu orang cakap, antara famous dan paling banyak orang gunalah. Ogawa, Mustache Motor, Tokuden. Memang kita stok yang mana ramai orang cari dan ramai orang pakai, ataupun brand yang orang boleh percaya, dan kita sebagai seller pun kena ambil tahu brand ni okey ke tak okey, brand ni spare part macam mana, okey, pomen macam mana, cukup tak semua dia punya. Sebab kita lepas beli barang enjin, lepas beli mesti kena ada maintenance. Okey, itu yang paling penting. Okey, next kita ada yang belah atas, boleh dikatakan semuanya brand daripada Mustache Motor. Kalau yang kecil tu, yang itu kita panggil dia camping generator 1000 watt inverter silent. Yang ini pun jenis senyap, harga pun tak terlalu mahal. Okey, ringan. Okey, memang sangat-sangat ringan. Berat cuma 12 kg saja. Okey, yang ini pun Mustache Motor juga. Yang ini Mustache Motor, yang ni semua ni yang kat belah depan ni rata-rata yang row kedua dengan row ketiga ni boleh dikatakan inverter lah, inverter silent generator. Okey.
Dekat kita ada 3 cawangan bang. Wanes ni ada 3 cawangan dekat Bukit Jalil, dekat Puchong, dekat Seri Petaling. Cuma cawangan yang ini ada menyimpan banyak stok untuk abang cuci mata, untuk abang faham lagi tentang generator, supaya lepas ni takkan ada masalah lagi dah dalam penggunaan. Masalah mesti ada. Cuma kalau kita boleh kurangkan masalah tu, kita faham kenapa dia akan jadi masalah. Okey, kita boleh elakkan daripada terjadi masalah, kita cuba elakkan. Tolong jangan beli generator mengikut bajet abang. Sebab apa? Bajet abang belum tentu boleh tampung dengan abang punya kerja. Itu yang paling penting. Jangan sampai salah buat pembelian atau salah dalam pemilihan. Sebab apa? Kalau dah salah, walaupun keluar modal sikit, tetap modal bang tetap modal. Kita kalau boleh nak beli satu generator ni, kalau boleh bertahan lama, kita nak dia bertahan lama. Okey, dengan syarat penjagaan kena betul, service time kena betul, faham output yang keluar, faham output yang masuk. Itu benda yang sangat penting. Dan juga kita kena tahu juga 3 konsep: normal generator, open inverter dan juga silent inverter. 3-3 ni merupakan orang panggil konsep yang berlainan. Konsep yang berlainan. Tapi kalau kita faham, watt kita cukup, kita boleh beli, tak ada masalah. Alright bang, kalau tak ada apa-apa lagi saya nak tunjuk, saya nak tutup, nak akhiri video ni dengan, kalau abang ada sebarang pertanyaan, tinggalkan komen dekat bawah. Kalau ada betul serius nak cari generator ataupun nak faham lagi tentang generator, abang boleh PM je saya kan. Beli tak beli belakang cerita, yang penting abang faham dulu. Abang faham dulu konsep generator. Sebab apa? Kalau abang betul-betul faham konsep generator, macam mana cara penjagaan, cara penggunaan, insya-Allah generator abang boleh pergi tembus lebih daripada 5 tahun. Sebab apa? Kita dah banyak testimoni customer kita daripada 2018, 2017 sampai sekarang masih ada lagi menggunakan generator yang sama. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.